Ni semua kerja apa? Saya makan je ni. So, first jalan-jalan cari makan kita dekat Shabu Abang. Misal halal. Dia buka daripada pukul 11 waktu Thailand sampai pukul 10 waktu Thailand lah. First customer mat. So guys, as you guys can see, macam standard biasalah. Kalau budak-budak bawah 1 meter makan free lah. Tapi dia ada harga-harga dia lah. So aku nak translate pun susah. Tapi basically kalau yang ini daging dia, daging syabu-syabu satu jenis je. Kalau yang ni yang banyak jenis. Ini per kepala tau, per head. This really sebab kita orang first customer awal-awal buka kan hari ni. Lepas tu hari ni pula hari weekday, so bukan weekend. So kalau weekend mesti ramai. Should be ready lah after this. So kalau pilihan dia macam tak banyak sangat tau. Tapi aku rasa mungkin sebab bukan weekend kan. Tapi dia punya daging syabu-syabu dia akan prepare kat dalam lah. Dia akan bawa keluar nanti. So kat sini boleh tengok lah salmon, mie dekat bawah. Tapi biasanya dekat luar ni. Cuma mungkin sebab yalah baru kan, kita orang first customer. Banyak lah bahagian telur, sayur, kau pun ada. Ni bahagian sos. Kalau bab sos ni aku tak berapa pandai lah. Salad apa semua, sudu goreng ada. Lepas tu dia ada jugalah macam air batu campur, nanti adat. So ok lah. Dia orang baru buka kan. Ni tengah tunggu nak kutip-kutip semua, baru start makan lah. Syabu-syabu dia. Ha? Udang lah. Okay. Tapi kan ada satu benda aku nak tunjuk tau. Ni dia punya kotak ais tau. Bila aku ambil nak tengok ais, kau tengok ni. Bosor siap ais dia. First time aku tengok ais besar macam ni. Janganlah kalau nak refill. Yang ni bahagian ni kalau nak refill kena beritahu staff dia lah. Staff dia akan bawa keluar sebab dia tak duduk dalam freezer tau. Macam yang lain-lain tu, yang ni semua duduk dalam freezer. Okey, jom makan. Lupa pula. Pakai sos hijau, lepas tu ni macam sos ginger ni lah, macam halia. Sedap tak? Itu lah. Dia ada option sebenarnya. Sama ada bagi yang macam ni, dua-dua kuah ataupun yang grey tu. Grey tapi satu kuah je. So tadi yang kuah-kuah kan, ni yang bakar pula. Sebab dia boleh ambil, boleh tambah je yang bahagian bakar. Dapur satu lagi. Semuanya kena tambah 54 dalam RM6 macam tu je. Sumpah kan. Tapi sebabkan space tak cukup kan, so saya cakap tak apalah, tukarlah. Sebab yang sos tom yum tadi macam pedas sikit. Yang sos kicap ni okey sedap. Sebab yang macam daging-daging ni dia sesuai bakar. Butter dia sedap. Dia bagi butter untuk tak ni. Butter dia memang sedap. Ni udang galah tau. So dia bagi sekali set yang tu lah, yang 299 tu. So free flow boleh tambah kalau nak. Lupa pula nak ambil video lepas pada makan tu. Sudah settle lah. Okay, so next agenda kita nak pergi Patani. So kita akan menuju kepada ada pula. Kita swimming pool ya. Nak sapa swimming pool. Kejap lagi dah, sejam setengah lagi. So kita akan pergi ke Wawa Beach Resort, di mana wife aku belanja stay malam kat situ. Itulah percutian after berpantang. So dalam sejam setengah jugalah. Jom kita gerak. Bandar Sungai Golok. Sebenarnya kalau ikutkan Sungai Golok ni banyak je makan sedap. Masuk je siang, jalan terus cantik. Smooth je. We are almost arrived. Tok Bali. Macam Tok Bali ya. Padahal lebih kurang ya. Okey, kita dah sampai dekat Wawa Beach
resort. Sekejap, mana nak masuk Tak, sekarang ni kita orang dah tahu dah bilik kita orang yang tu tau. Yang besar ni, bukan yang kecil-kecil. Tapi masalahnya kenapa hari nak masuk check-in tiba-tiba bumbung tengah berlubang. Macam mana tu? Ni aku tunggu wife aku pergi clarify jap. Benda dah. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 bilik kecil. Bukan bilik kecil lah, standard. Bukan bilik kecil. Dia macam, yang ni bilik kecil, yang ni bilik macam bersama, bilik kembar. So ini untuk family lah, besar sikit. Yang ni macam untuk pasang, macam tu anak seorang. And then yang kita orang akan stay kat sini lah. So mari kita tengok dalam. So bila masuk dalam, dia macam ni lah. So ada tangga, dia akan naik atas, 2 katil besar. Lepas tu kat bawah ni ada sofa bed. Lepas tu patutnya ada TV ni, tea ice. Lepas tu toilet. Jom kita naik atas jap. So bila kita naik atas, ada 2 king size bed yang boleh buat 4 orang. Ni 6 orang, termasuk yang kecil-kecil ni pun boleh ni. So berapa harga bilik ni? 25,000 baht. So 25,000 baht dalam lebih kurang RM300 lah. So RM300 untuk semalaman untuk bilik yang boleh muat sampai 6 orang ni. Murah kira. Okay lah, jom ambil beg. Tak sabar-sabar dari tadi. A few moments later. By the way, hari dah petang. So artis ada kedai makan dekat sini, area sini, dekat Patani Yala apa semua kan. Lagi-lagi area sini lah. Dia most of them kedai makan last pukul 8 tutup. So kita kena keluar makan awal lah. So now kita nak pergi ke area, go back to Naratiwat. Kita akan pergi ke, ada satu nama kedai tu, Talaisi. Dia dekat dengan Summerton yang famous tu. So kita pergi sana dulu lah. Dah nak gelap lah. Jom lah, kita cari makan sana. Pantai. So nak pergi ke, ada macam waterpark lah. Kita akan pergi balik ke Naratiwat. Masuk sikit je Naratiwat, dekat dengan airport. Dia sebelah dengan Summerton yang famous tu lah, macam aku cakap tadi. Cumanya disebabkan kita orang dah try Summerton kan, so kita pergi dekat sebelah dia pula. Sebab yang staff tu, staff Wawa Resort tu cakap sedap. Next stop, wah, sunset. Jalan-jalan cari makan seterusnya kita dekat restoran Talaisi. Lawasnya. Lawa. Besar. Dia ada meja yang bersila. Ada meja yang duduk. Ya, so standard. Kalau tengokkan macam menu dia macam menarik juga. Tapi bab harga tu dia bukan kategori murah lah. Okay, standard beach resort, beach punya restoran. Tapi dia punya mood dia, vibe dia best lah. Dia standard pantai punya restoran Tapi dia dia tak crowded sangat tau. Maybe sebab weekdays kan. Tapi it's very clean lah. Dia punya ni tersusun. Meja dia pun cuci, which is very inviting lah. Lepas tu ada kat sana ada tempat untuk ambil gambar. Macam dengan dia punya signboard Talaisi.
So as for now, kita tunggu makanan sampai dan kita tengoklah macam mana rasa dia. Okay, aku ni tak memilih sangat tau. Like in terms of food ni aku tak ceria sangat. Kalau sedap, sedap bagi aku. But most of the time tu okay je. Kalau tak sedap pun aku macam layan je. So macam coklat tebing. So nasi pakai ikan masin. Tengok dia punya presentation. Oh banyaknya, tak tahu pula banyak je ni. Ayam something lah, tak tahu. Tom yang putih campur kulit mangga. Ingatkan nak makan yang durian tu, tapi durian tak ada stok pula. Habis tu cakap. Ada satu lagi, perut bakar. Lagi sampai kita makan dulu. Ada ni peminat perut bakar, usus lembu. Sedap. Dia punya verdict, ada yang kita orang bungkus bawa balik makan dekat hotel. Sebab sekarang baru pukul 7 lebih. So kedai makan pukul 8 kan tutup. So kita bungkus lah. Nak adap semua sekali tak boleh. So kita makan dekat hotel ni. Hotel lah, bilik ni. So terima kasih lah. So I will give this 8. Ya, 8 out of 10 lah. Aku tak pandai sangat nak bagi rating, tapi itu rating kepuasan aku. 8/10. Sebab harga tu kita tolak tepi. Sebab harga ni agak subjektif lah. Sebab tengok kan dia punya portion pun. Ya. Yang penting dia lagi murah lah daripada tempat kita. Dan dia punya presentation pun lagi bagus. Cuma itulah, harga subjektif. Setengah orang kata mahal, setengah orang kata murah. Bagi aku mungkin agak on the mahal side. Tapi bila fikir balik lah, satu portion ni boleh makan 3 orang atau 4 orang. Ni pun sama. Aku mana tahu portion dia besar. Sebab tu aku order satu-satu. Ingatkan macam tempat kita. Boleh besar. So yang ni kita makan dekat bilik. Ya, jomlah kita balik berehat pula. No, aku baru sampai balik dekat hotel. Tu dia. Malam-malam pun main tu. Selalunya swimming pool malam-malam dah tutup, tapi ni buka lagi. First time lah. Jomlah. Kesian lah, anak-anak dah mengantuk lah. 2 hours later. Ya. Good morning. Susah sikit sebab aku tengah pegang budak kecil. Ya. Wow, berkabus. Dah elok dah. Ini kita punya breakfast lah. Dia akan hantar dekat bilik. Alamak, perutnya kabus. Nasi air pagi-pagi. Maybe it's a bit too early lah for nasi air. And by the way guys, kita orang dah nak gerak dah. Pagi tadi selepas settle mandi-mandi apa semua budak-budak tu, aku tak mandi lah sebab aku lupa nak bawa keluar apa semua. Lepas tu malas nak mendam. So we're leaving off. Sekejap lagi kita cari makan. So one last glimpse from Wawa Beach House. Sesuai lah. Siapa-siapa yang datang bawa family kan, memang sesuai sangat lah. Like itu kolam budak, lepas tu dia makin dalam sini. So bilik dia range daripada 100 lebih yang ni. Yang ni 200 lebih, dekat 300. Yang kita orang duduk tu dalam 300 lebih lah. So kenapa kita orang pilih yang tu? Sebab itu je yang available untuk tarikh terdekat. So kalau korang nak booking kan, korang kena booking like cepat lah. Dia memang selalu full, selalu sold out. So banyaklah aktiviti yang korang boleh buat kat sini. Tapi memang cantik lah. Air pool dia pun cantik sebab dia jaga. Lepas tu belakang ni nampak dia boleh jalan lagi dengan motor. Belakang ni siap ada wakaf-wakaf untuk korang buat barbecue, untuk masak apa semualah. Lepas tu nak main dekat pantai pun boleh.
So ya, banyak benda lah boleh buat kat sini. Like activity, family activity boleh. Sesuai lah. Sekejap lagi nak gerak pergi Narati Wat, singgah dekat town tu. Nak cari makan lah. So bye Wawa Beach Resort. So maybe next time lah. Sebab kakak-kakak ipar apa semua kata ada yang tanya boleh repeat kat datang sini. Dia cakap memang boleh. Sesuai untuk family yang ada kids, sangat sesuai. Okay, inilah kita naik kereta pula pergi Narati Wat. Okay, jom kita gerak ke Narati Wat. Kita cari mie celup yang sedap. Dah jumpa dah dia punya pot dia. Okay, bye bye Wawa Beach Resort. Kita punya next stop adalah Mi Bot Tong To. Kat sini makan mi celup. Wih, panas ya. Setiap kertas ni untuk seorang. So dia macam dia banyak lah. Dia macam kuah ke kering, lepas tu mi bot ke tom yum ke kuah putih. Tidak pedas, kurang pedas, sederhana pedas. So benda ni macam kena tik sampai lah bawah. Macam ni lah. Lepas tu belakang dia pula ada yang bahagian macam air kan. Dia ada nasi juga lah. So tu aku nak kena tengok betul-betul lah. So pilih jap, dan kita tengok hasil dia. Cak, hai. Cak mana tu? So yang aku order tadi ada pad thai dekat bawah. Lepas tu bobolah daging wagyu. Lepas tu ada ayam, lepas tu ada macam apa lemak kat bawah. Lepas tu tambah kaki ayam. And then ni sayur ni boleh makan sekali lah. Daging. Dia ada mi kat bawah. Tapi aku nak makan pun susah. By the way, setiap meja dia akan letak ni tau, tepung pelita 2 biji atas pinggan tu. So ini dalam 10 baht untuk 2. Tapi dia punya tepung pelita, dia bukan standard macam tepung pelita kita tau. Dia punya santan atas dia tu, ni betul-betul kepala santan tau. Kepala santan ni macam kau makan lemang kan, yang atas tu, kepala dia tu. Tapi memang kawak. Memang dia punya apa, cakap lemak santan tu betul-betul kau. Aku tak pandai sangat nak berkata-kata macam Jason kan. All I can say is like this one, kalau korang minat tepung pelita, slightly different than the common tepung pelita yang kita selalu makan. Tapi that lemak santan tu betul-betul dia memang bagi kick lah. Dah. This one is good, really good. See you again. Jom kita gerak balik ke border. Kali ni kita nak cuba nasib pergi border tak buy. Kita nak kena hantar borang juga. So tengoklah macam mana. Sekejap. Panas. That's it guys. That's it for this video. Ni sekadar video jalan-jalan pergi makan. And aku tak tunjuk sangat tau muka aku tengah makan tu, pelahap apa semua. Sebab apa, aku tak berapa suka lah kalau macam ambil video tengah makan. Macam orang, macam style mukbang macam tu. Nah. Tak suka lah. So cukuplah sekadar aku tunjuk-tunjuk makanan macam tu je. So soal nak makan dekat selatan Thailand ni, Sungai Golok, Narati Wat, Patani, dia kalau kita masuk daripada border Sungai Golok ataupun Tapai, dia jalan dia agak straightforward lah. Tak susah sangat nak faham. Sebab dia macam dia almost one way lah. Macam tu lah. Kalau macam kita daripada border nak pergi ke Patani, dia kena masuk Narati Wat punya
bandar dululah. Kat situ je macam banyak corner. But other than that je agak straightforward. I don't know about straight. Ada traffic light straight. Itu saja. So see you guys on the next vlog. Balik ke pulau pula. Bye. Thank you for watching.